Seseorang bertanya kepada saya, adakah ini kundang madu Thai? Mengapa ia penuh dengan buah-buahan ya? Ia adalah varieti kundang madu Thai standard dari kami. Varieti ini terkenal dengan pengeluaran buah yang sangat baik. Pokok itu telah mula berbuah selepas hanya 1 tahun. Bahagian ini difilmkan terus di Taman Anak Pokok, adalah kira-kira 50-70 cm tinggi, mempunyai akar yang kuat, tumbuh dengan cepat dan sesuai untuk iklim panas dan lembap di Malaysia. Mereka tumbuh dengan baik apabila ditanam di dalam pasu atau di dalam tanah. Kundang madu Thai menghasilkan buah yang besar, kulit kuning orange, isi tebal, rasa manis dan sejuk. Tidak sekeras varieti biasa. Pokok ini boleh ditanam untuk hiasan atau untuk tujuan ekonomi kerana ia mempunyai hasil yang tinggi, berbuah sepanjang tahun, mudah dijaga dan mempunyai sedikit perosak dan penyakit. Pokok yang cantik itu kini berada dalam kemuncaknya. Jika sesiapa ingin mengekalkan variety standard, sila beritahu saya segera seberapa banyak yang masuk, mereka akan habis dijual.